Wow. Okey. Hari ini kita sambung dengan huruf-huruf wow. Dari segi nama, huruf wow ni hanya satu nama saja. Macam mana nama wow bunyinya? Wow. Wow, cuba sebut. Wow. Dan huruf wow ni dia hanya huruf yang sebelum dia saja. Maknanya dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya saja. Dia tak boleh bersambung dengan huruf lain, tak boleh. Kan? Dengan syarat huruf sebelumnya boleh bersambung dengan huruf selepasnya lah. Sebagai contoh, yaqulu. Yaqulu. Ini huruf wow. Huruf wow ni huruf lain boleh bersambung dengan dia. Qaf ni boleh bersambung dengan dia lah. Dengan syarat huruf qaf ni boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Kan? Okey? Huruf qaf boleh bersambung dengan waw. Jadi huruf waw ni huruf lain boleh bersambung dengan dia, tetapi dia tak boleh bersambung dengan huruf lain. Apa-apa saja lepas huruf waw dia tak boleh bersambung. Sini huruf lam kan? Jadi waw ni tak boleh bersambung dengan huruf lam. Okey? Jadi waw ni dia hanya boleh bersambung dengan huruf dengan huruf sebelumnya saja. Dengan selepasnya tak boleh. Okey? Itu dari segi konteks boleh bersambung dan tak boleh bersambung. Waw ni dia kategori huruf muhmalah. Muhmalah ni apa? Yang tak bertitik. Sebab dia tak ada pun beza dengan huruf lain. Dia tak ada huruf yang serupa dengan huruf waw ni, tak ada. Kalau huruf fa sama dengan huruf qaf kan, bentuknya lebih kurang lah. Jadi titik membezakan. Huruf ba, ta, sa tu bentuk sama belaka. Jadi titik lah yang menyebabkan jadi ba. Titik lah yang menyebabkan jadi ta, dan titik lah yang menyebabkan jadi sa. Dan huruf wa ni makhrajnya kategori muhaqqaq ke muqaddar? Huruf wa ni dia dua-dua. Dia dua-dua huruf waw ni. Kan? Sebab dalam konteks makhraj, wa ni antara huruf yang dikira sebagai dua makhraj lah. Yang pertama apabila dia menjadi huruf mad. Yaqulu, huruf waw tu huruf mad. Bila huruf mad, makhraj dianya memenuhi ruang dalam mulut tu. Yaqu penuh dalam mulut. Kita tak boleh nak tentukan di mana di dalam mulut tu. Di hujung lelangit ke, di tengah lelangit ke, di tengah lidah ke, tak boleh. Dia memenuhi ruang. Memenuhi ruang ni akan panggil muqaddar. Kita tak boleh nak tentukan di mana tempat keluar tu. Dia memenuhi kawasan. Okey? Sama ada ruang mulut ataupun ruang kerongkong. Okey, ini kena ingat. Ini panggil muqaddar. Bila tu? Apabila huruf waw menjadi huruf mad. Ma asli ke, ma rilis sukun ke, tak kisahlah. Itu pertama. Yang kedua, makhraj wa ni muhaqqaq. Bila dia muhaqqaq tu? Apabila dia berbaris. Wa, wi, wu, kan? Apabila dia berbaris dan apabila dia sukun. Apabila dia sukun sebelumnya berbaris di atas. Walau maka pun dikira muhaqqaq. Iaitu kita tahu di ujung di bibir mulut lah. Maknanya di bibir mulut. Boleh? Boleh faham kan? Jadi huruf wa ni dia ada dua keadaan. Dua makhraj lah. Pertama di al-jawf. Ni yang panggil al-jawf, makhraj jawf. Itu huruf mad. Dan yang kedua di dua bibir mulut, asyafatan, bergantung kepada keadaan wa tu sendirilah. Kalau dia menjadi huruf mad di al-jawf, kalau dia berbaris ataupun menjadi bacaan lin ataupun mad lin, maka di bibir. Tetapi itu pandangan Jazari. Kalau Syatibi dia kata satu je, di dua bibir mulut saja. Kan? Tapi oleh kerana kita belajar kitab ni, dia mengatakan yang mana al-jawf tu di rongga dan waw ni terlibat juga sebagai huruf mad, makhrajnya di al-jawf, kita ambil kira jugalah. Pun betul, tak ada masalah. Boleh je. Dan itulah yang jumhurnya. Itulah yang jumhur. Kita pakai yang ramai lah. Boleh faham kan? Boleh
Okey. Bila kita nak sebut huruf waw dari segi makhrajnya, keadaan bibirnya macam mana? Keadaan bibirnya muncung. Saya nak tanya, tahap mana muncul bibir wa? Adakah kita nak sebut wa tu? Wa, muncul itu. Wa ataupun wa ataupun wa. Yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Kenapa yang kedua? Aduh, dah. Siapa kata yang pertama? Wa. Kita muncul bibir, lepas tu kena ada rongga kat ujung tu. Jadi kena ada bulat lah. Setengah kitab dia kata membulatkan bibir. Wa. Wa jangan tutup, jangan wa jangan dia wa, biar suara tu boleh keluar dengan lancar. Wa. Muncung tarik, cuma tahap muncung. Dalam bahasa Melayu muncung lah. Bila kita ke depan muncung belaka. Tapi dalam konteks bahasa Arab dia panggil istidarah. Mana bibir tu dia ke depan. Dia bukan muncung wah gitu dah. Dia separuh lah muncung tu. Wah, sekadar tu saja. Wah. Bila muncul yang sempurna tu? Apabila setiap huruf hijaiyah berbaris di hadapan. Jadi apabila huruf di hadapan tu kena muncul sempurna. Wa contohnya kafaru kena muncul betul. Kafaru bau sempurna bunyi bagi dhammah tu dengan muncul bibir. Tu kan. Kafaru, kalau kita baca kafaru tak muncul, tak sempurna. Okey. Jadi ni kena perhati betul-betul. Contoh perkataan ni. Wa wudi'a. Wa wudi'a. Wa, cuba sebut. Wa. Muncul. Wa, nampak dia saya muncul ni? Wa. Itu kadar dia. Wa. Asalnya macam ni kan? Bila kita ke depan, wa. Bergerak jari tu. Wa. Bila wu kena ke depan lagi. Wa wudi'a. Sebab tu bunyi wu tu sempurna dhammah tu. Kena muncul lebih lagi. Wa wudi'a. Janganlah kita baca kadar wu tu. Wa wudi'a atas sempurna. Sebab tu kalau talaqi dengan guru yang mutaqin lah, yang jaga betul-betul, dia akan perhati bibir kita tu. Wa wudi'a, apa-apa saja yang bagi hadapan kena muncul betul. Wa wu, kafaru, wu, lu, kan, tu, wu, ke depan belakang, lebih sikit. Tetapi bagi huruf wa ni memang kena muncul, cuma kadarnya tak sama dengan kadar muncul bagi depan, kecuali kalau dia bagi hadapan lah, kan. Itu separuh sikit. Wa, cuba sebut. Wa. Kalau kita nak muncul jugalah, kita nak sebut wa tu kita muncul sama dengan bagi hadapan, dia akan jadi wa wudi'a, jadi bunyi gitu. Wa wudi'a payuh. Wa wudi'a, itu sempurna je. Boleh faham kan? Jadi proses muncul ketika wa sebutan wa ni berbeza. Ketika dia berbaris di hadapan dan mana-mana huruf saja yang berbaris di hadapan. Wa wudi'a, dalam keadaan ada rongga, ada bulat lah. Kalau kita kata bulatkan bibir ke hadapan pun betul juga. Wa wu, ada wa wu, wa, cuma sebut wa, bibir tu, wa, kan. Tak payah nak rahan sekali. Wa wu, dah rahan tak payah. Nak rahan sekali kena ke depan juga. Wa wu, wa sikit lah. Wa wudi'a. Wa, cuba sebut wa. Wi. Wu. Itu muncul lebih. Wu. Wa. Wi. Wu. Bila huruf wa ni bagi di bawah, cuba sebut wi. Rahan tu ke bawah sikit, bibir hujung ni tarik sikit. Wi. Jangan wi. Itu tak sempurna bunyi kasrah pun kalau baca gitu. Kalau wa.
bukan bibir. Wa, satu jari. Kalau we. Rahan pun ke bawah sikit, hujung ke hujung pun we. Sebab masa tu lidah tu tepi dengan pangkal ke bawah belakang tu, nipi. We. Lepas tu wu. Itu muncul bibir, muncul lebih sikit. Ketika dia berbaring berbanding dia berbaring di atas, lebih sikit ketika dia baring di hadapan. Okey. Boleh faham kan? Okey. Gelaran huruf waw ni dia ada dua gelaran dan dia ada dua makhraj. Yang pertama apabila huruf waw tu menjadi huruf mad. Kan? Yaqulu atau dipanggil jawfiyah. Sebab makhrajnya di kawasan al-jawf. Jawfiyah. Sandarannya bunyi mat tu dia memenuhi ruang mulut dan juga tekak kerongkong. Itu bergantung kepada huruf sebelum waw tu lah. Kalau kita baca tu hamzah tu bunyi sini kan, dipakai halkum sini, tak ada dah halkum. Ni kan, ni lidah hamzah bunyi sini kan. Jadi bila kita baca tu bunyi waw tu memenuhi kerongkong bunyi waw tu kerongkong dan mulut. Kalau kita baca yaqulu qaf di sini, maka bunyi waw mat tu di kawasan mulut saja. Yaqulu itu bergantung pada huruf sebelum huruf waw tu lah. Jadi nak ceritanya jauh ni dia memenuhi ruang mulut dan juga kerongkong, memenuhi ruang. Dia tak ada tempat khusus. Itu apabila huruf waw menjadi huruf mat. Jawfiyah gelarannya. Yang kedua apabila huruf waw ni berbaris ataupun ketika dia lin. Gelaran dianya ialah syafawiyah, di bibir mulut lah, ataupun syafhiyah. Syafhiyah. Okey, di bibir. Syafawiyah ni bibir lah, maknanya kita baca wa tu bunyi di bibir. Bibir tu juga. Kan? Di bibir. Okey? Itu gelaran dia. Sifat waw pula. Huruf waw ni dari segi nafah apa dia? Jahar suara, khawah, pakai lidah, istifah sepanjang tepi lidah, depan tu infitah. Dawa ni kategori ismat. Sifat tunggal dia ada tak? Lin satu. Okey. Jahar ni nafah tahan. Kuat ke lemah sifat jahar? Nafah tahan ni kira sifat kuat ke sifat lemah? Kuat. Khawah suara lemah. Istifal pakai lidah tak naik dah, merendah. Juga lemah. Infitah sepanjang tepi lidah juga merendah, dipanggil sifat lemah juga. Dan ismat ni dia sifat apa ismat ni? Kuat ke lemah? Kategori mutawasit, pertengahan. Pertengahan. Dan lin. Lin ni lemah ke kuat? Lemah. Lin ni lemah. Jadi maknanya banyak sifat lemah huruf waw. Satu saja kuat dan satu pertengahan. Jadi kesimpulannya huruf waw ni kategori huruf lemah. Bila huruf lemah, janganlah kita tekan sebutan tu sampai tertahan suara. Kan? Tertahan suara. Contohnya ketika dia bersabdu. Lawwa, cuba sebut lawwa. Jangan sekali-kali kita baca lawwa, jangan gitu. Lawwa itu tekanan tu sampai ke peringkat tertahan tu jadi kuat. Sedangkan dia huruf lemah. Maka jadilah lawwa, dia lawwa. Cuba. Lawwa. Jangan putus suara tu. Lawwa. Boleh? Ada soalan saya ni? Dah terasa berat dah kepala ni kan? Boleh saya teruskan? Boleh berlaku. Okey, kesalahan huruf waw ni pula. Kesalahan ni saya bagi kepada dua lah. Ketika dalam perkataan dan ketika dalam sebutan. Antara kesalahan ketika dalam perkataan ialah
bila dia terlibat dengan hukum idgham al-gunnah. Min waraihim, min wa. Kebanyakannya ramai yang salah baca, dia baca tanpa dengung. Miwa gitu bunyi. Miwa. Itu salah situlah. Okey, pastikan dengung tu kena ada. Miwa. Itu pertama. Jangan baca miwa. Okey. Ni sini ni menjuruh kepada salah dengung tu, bukan salah wa. Tapi bila banyak yang baca melibatkan wa ni hilang dengung. Itu masalahnya. Mungkin muncul bibir tu menyebabkan suara terkeluar tertarik muncul sekali ke mulut. Tak bunyi didu. Miu. Kena jaga. Okey, yang kedua kena jaga juga pada kali huruf wa yang terlibat dengan bacaan lin. Bacaan lin. Muka surat tadi ada kan contoh hayat. Muka surat berapa kita baca tadi? 52 kan? Cuba buka 52 tu. Tu baris yang ke-6 daripada bawah. Faqadih tadau. Tu. Bila dia terlibat dengan bacaan lin macam ni, jangan kita terlebih. Jangan kita baca fa in aslamu faqadih tadau. Jangan gitu. Tadau satu harakah sahaja. Dia panggil bacaan lin. Bacaan lin. Okey. Yang kedua, kesalahan ni banyaklah. Tak muncul bibir. Wawarithahu gitu je. Wawarithahu. Ingat. Sebab itulah kalau kita talaki kan dia ada musyafahah belakang tu. Talaki musyafahah. Dan ceritanya besar peranan bibir. Musyafahah ni mana kebibiran bibir lah. Gerakan bibir tu kena betul. Kalau kita baca wawa, bunyi wa juga. Kan? Bunyi wa juga. Tetapi dalam konteks sebutan yang sepatutnya, yang hakikatnya ialah salah kita baca gitu. Sebab kena muncul bibir. Wawa, cuba sebut. Jangan tu. Wawarithahu. Kena jaga. Wawarithahu. Cuma kena tahulah kadar muncul tu. Macam kita cakap tadi lah, tu kena tahu kadar tu saja. Wawarithahu. Dan jangan sekali-kali tak muncul bibir. Sebab dalam banyak-banyak huruf hijaiyah, huruf waw sahajalah yang muncul bibir dari segi sebutan wa tu sendiri. Kan? Setiap huruf hijaiyah yang muncul bibir satu saja huruf wa. Setiap huruf hijaiyah kena muncul bibir semua huruf apabila dia berbaris dhammah. Ada beza tu. Kan? Dan kadar muncul dhammah tu sempurna. Muncul betul lah. Kafaru, darabu. Barulah sempurna bunyi ru tu. Kan? Biasa ra lah. Kan? Kafaru bunyi gitu ya. Kafaru ada mudah ya. Dia bunyi kalau kita baca kafaru, kalau kita baca kafaru dengan kafaru kita muncul betul, beza jauh bunyi. Beza jauh. Sebab tu kena jaga bibir. Kalau muncul lah. Apa pula kita nak malu nak muncul. Malu tak muncul bibir, malu pula. Okey. Yang kedua, yang seterusnya kesalahannya ialah apabila wa tu bersabdu. Tawwa macam tadilah. Lawa tadi. Tawwaba, jangan putus suara. Tawwa. Okey, tawwaba, jangan tawwa, jangan putus suara lah. Maknanya tekanan tu janganlah kita tekan tu sampai ke mereka putus suara. Tawwa, tawwaba. Kena jaga. Okey. Seterusnya antara kesalahan huruf wa ni bunyi tebal. Bila bunyi tebal tu sama ada ketika dia berseorangan. Bunyi wa. Bunyi wa tu dia muncul saja tu. Wa. Tarik tu tak sempurna. Dia sebab tu wa, tarik tu. Wa antara hujung ke hujung tu. Wa kena betul. Biar menepati dengan kedudukan lidah. Wa. Kalau wa tarik tak habis. Tarik tak habis ni macam makan tak kenyang lah kan. Wa itu kena jaga. Itu pertama. Yang kedua, apabila selepas huruf wa tu ada huruf yang tebal. Macam waqalu. Banyak yang baca waqa bunyi wa.
wa qalu, wallah banyaknya, wallah, wallahu, cuba sebut. Wa pula kan. Okey, itu antara kesalahan lah. Banyak lagi antara kesalahan. Yang apa sekarang? Okey, seterusnya bila nun mati baris dua bertemu huruf waw, hukum apa? Idgham ma'al gunnah. Bila nun mati bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Kena masukkan nun mati itu ke dalam huruf waw dan masuk tu sekali dengan dengung. Miwaqin. Tengok sini, miwaqa. Ni nun mati. Asalnya nun mati lah sini. Nun mati. Bila lepas nun mati ni ada huruf wa, maka nun ni kena idghamkan. Masukkan ke dalam huruf waw. Tanda masuk dibuang tanda mati ni. Masuk sini ni idgham. Dan masuk tu ada dengung sekali. Jadi masa masuk tu kena dengung. Kena ma'al bersama dengan gunnah. Ma'al ni bersama, gunnah ni mana dengung. Kalau kita baca tanpa dengung, miwa bunyi gitu. Bila masuk dengung, bunyi di hidung tu. Dengung sini dengung yang makam yang kedua sempurna. Kena dua harakat dan kena bunyi di khasyu, di hidung tu. Dan kadar dianya anggarannya dua harakat. Miwara, cuba sebut. Asalnya miwa. Bila campur dengan dengung dua harakat, maka jadilah miu. Kadar pun berubah. Tambahlah dua harakat anggarannya. Maka jadilah miwara. Cuba. Miwaqa. Okey. Itu apabila nun mati bertemu dengan waw, idgham ma'al gun. Apabila mim mati bertemu dengan waw, apa pula? Izhar syafawi. Amwat contohnya. Amwat. Ni mim mati bertemu dengan waw. Apa hukumnya? Izhar. Kena jelas. Izhar ni mana apa? Jelas apa tu? Jelas? Jelas mim mati ni. Kena bunyi mati ni. Macam mana cara kita nak jelaskan bunyi mim mati tu? Bibir tu kena rapat betul lah. Rapat dalam keadaan kena boleh keluar sikit suara. Jangan rapat-rapat cik. Wa tak kena. Wa tak kena. Rapat dalam keadaan suara tu boleh keluar sikit tawasuk. Lebihkan sikit. Cuba sebut. Cuba kita sebut tu bibir tak rapat. Jangan rapat bibir. Tak sempurna lah mim mati tu. Jadi bibir tu peranan. Sebab itulah, oleh kerana bibir tu penting, maka wudhulah hukum yang panggil syafawi. Bibir mu kena jaga ni, syafawi ni, bibir ni rapat betul-betul. Dan janganlah, tapi janganlah rapat bibir tu macam sakta pula. Tak kena, dia touch and go. Cuba. Amwatun. Bila habis saja tawasuk tu, terus muncul. Amwatun. Biar habis suara mi dulu. Amwatun. Kalau kita asingkan. Amwatun. Rapatkan. Amwatun. Kalau suara mim tawasuk tu belum habis lagi, maka dia akan jadi bunyi gini. Jadi gitu. Kita cepat buka bibir. Jadi melantung, tawalluk bagi. Amwat. Itu tanda suara mim kita tu belum sempurna lagi sifat. Sifat gunnah tu tak sempurna lagi, kita dah gopoh. Sebut wa. Jangan ada gopoh-gopoh. Amwat.
Maka bila bunyi am, tak jadi izhar dah. Am jadi dah dia macam hidup ni, dah tak mati dah. Am jadi bunyi meme. Sebab tu am. Ni kena jaga. Yang panggil izhar syafawi. Apabila lam mati, lam ta'rif bertemu dengan huruf mim. Izhar qamari. Contohnya al-wusta. Ni. Lam ta'rif ni. Kan? Ni yang panggil izhar. Izhar ni mana apa? Jelas apa? Lam mati tu kena jelas. Al-wu. Cuba tu. Sama juga macam mim tadi. Lam ni tawassuk juga. Kena habiskan suara tawassuk lam. Al-wu. Cuba. Janganlah baca al-wu, ala. Itu mana tak sempurna tu. Ala. Jadi ala. Jadi bila bunyi la saja dah tak mati dah lam tu. Dah tak izhar dah. Dah tak jelas dah bunyi mati. Maka salah. Al-wu. Dan jangan putus. Al-wusta tu putus tu. Al-wusta. Jangan gitu. Al-wusta. Cuba. Wu tu bibir pucuk. Wu tu bibir kena pucuk betul lah. Al-wu. Al-wusta. Masa muncul wu, si mati tu tarik. Wus. Jadi gitu. Al-wusta. Kalau kita kekal muncung, dia tak sempurna, jadi tebal si. Al-wusta tu kita akan jadi termuncung. Al-wusta jadi gitu. Itu tak kena. Ya al-wusta. Ta tu sekadar buka bibir, jangan muncung. Jangan muncung. Masuk ta tu. Al-wusta. Cuba. Al-wusta. Jadi okey. Wa ni juga terlibat dengan hukum mat asli, mat original, kan? Apabila dia mati dan sebelumnya berbaring di hadapan. Jangan ikut saya, kan? Bu yaqulu, itu mat asli lah. Dan dia ni akan jadi lin. Mat lin lah. Apabila sebelum dianya berbaring di atas. Kalau tadi baring di hadapan. Ala Fir'aun contohnya. Ala Fir'aun. Fir'aun. Ala Fir'auna. Okey, ala Fir'auna. Kalau kita berhenti sinilah. Ala Fir'aun. Wa ni jadi bunyi li. Ain bagi di atas. Oleh kerana ain bagi di atas, maka dia jadi li. Li ni mana apa? Li ni mana lembut. Bunyi dia tu lembut. Fir'aun. Lembut. Dan oleh kerana lepas wali ni ada huruf yang berbaris, dan kita wakafkan huruf berbaris ni dengan sukun mendatang. Panggil sukun arid. Maka boleh dibaca dengan 2, 4, 6 harakat. Maka jadilah maklin. Okey. Kalau kita hidupkan ala fir'auna, kalau kita hidupkan nun ni, kita tak wakaf. Ala fir'auna allazi, contohnya. Fir'auna allazi, contohnya. Maka ni wa ni dia panggil bacaan lin sahaja. Bukan maklin, bukan maklin. Dia jadi mak tu apabila selepas huruf li ni ada sukun mendatang. Ya, dengan sebab terwakaf atau kita berhenti baca. Ala Fir'aun. Ada sukun ni lah. Maka boleh baca panjang. 2, 4 dan 6 harakat. Oleh kerana bunyi waw ni lembut, maka wujudlah nama maklil. Maklil. Okey, ini dengan molek. Dalam sebenarnya dia tak ada, bila sebut lin dia cenderung kepada sifat. Dia cenderung kepada sifat, bunyi lembut. Cuma dalam keadaan tertentu bacaan lin, bunyi lembut lin tu, waw ke ataupun ya ke, dia boleh baca panjang. Oleh kerana boleh baca panjang, macam tadi lah, ada sukun mendatang ataupun sukun arid lepas huruf lin tu, maka boleh baca panjang dengan kadar
2, 4, 6 harokat. Boleh baca panjang tu satu hal. Bunyi lembut waw tu satu hal, kan? Bunyi lembut waw tu lin, lembut. Dan boleh baca panjang tu mat. Maka wujudlah mat lin. Tapi oleh kerana dalam setengah kenyataan mengatakan riwayat Hafs ni dia sebenarnya tak ada mat lin ni. Dia cenderung pada sifat. Sifat yang boleh baca panjang, dibaca panjang sifat lin. Bila ada sukun mendatang. Maka wujudlah istilah maklin arid lis sukun nama dia. Jadi kalau kita baca kitab ataupun ustaz mengajar ni hukumnya maklin arid lis sukun pun betul. Meraihkan hukum arid lis sukun tadi, sukun mendatang. Dengan sebab itulah dia boleh dibaca dengan panjang. 2, 4, 6. Cuma ustaz, kalau kita kata maklin salah ke betul? Betul juga. Salah pun tak berdosa pun, betul je, kan? Yang ni kita baca huruf waw ataupun ya ni itu dalam keadaan panjang. Kenapa? Sebab sukun mendatang. Pun betul juga. Okey. Jadi kalau jumpa namanya maklin arid sukun ataupun maklin betul berlaku. Itu je. Yang mengatakan maklin itu maklin arid sukun dia sandarkan kepada maklin ni asalnya dia menunjuk kepada sifat, bukan kepada mat tu sendiri. Itu adalah pegangan dia. Yang mengatakan boleh kata maklin itu sebab mat. Dah baca panjang ke mat lah. Apa nak tukar-tukar lagi, kan? Kalau kita nak jalan selamat, ambil dua-dua. Maklin arid sukun boleh berlaku. Senang cerita. Boleh faham kan? Boleh. Ada lagi ni? Oh, 34 lah. Okey. Ini penting juga ni. Dalam waw ni juga terlibat satu hukum nama dia mat tamkin. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Yang ini kalau kita nak kata mak asli pun betul lah. Kan? Cuma kenapa wujud mat tamkin pula? Kalau kita kata mak asli kan betul. Memang betul. Memang asalnya kena baca dua harakah lah. Asli lah, kan? Tapi kenapa wujud tamkin pula sini? Kerana dia lari pada kelaziman. Maksud kelaziman sini, apabila huruf yang sama, huruf wa ni mati, kan? Bertemu dengan wa berbalik. Maka kalau ikut kelaziman yang panggil mutamasilan. Idgham mutamasilan. Amanu wa amilu, sepatutnya itu. Tapi dalam konteks sini riwayat bacaannya sendiri dibaca dengan tetapkan. Ni tetapkan dua harakah. Maka tetap situlah yang panggil mat tamkin. Tamkin ni mana tetap. Mesti kena kekal dua harakah. Soalan saya, kenapa sini kita tak idgham? Kita tak amanu wa amilu, tak dibaca dengan idgham. Nah, kan ni wa mati betul dengan wa berbaris, kan? Kenapa sini kita tak idgham? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab ni memang saya bagi hadiah cawan. Kenapa tak idgham? Sepatutnya idgham mutamasilan, kan? Ni dikekalkan. Amanu ditetapkan dua harakah. Kerana dia dikira sebagai huruf apa dia mana mutamasilan? Sama makhraj, sama makhraj tu. Sini ni tak diidgham, kenapa? Kerana sama makhraj tu tak ada. Sini makhraj dia al-jauf. Sini makhrajnya asy-syafatan. Kenapa? Beza makhraj dia tak sama. Maka oleh kerana tu ditetapkan dengan dua harakah. Sekiranya waw ni sama makhraj, kena idgham. Contoh, cuba tengok ayat tadi. Ayat 40 tu. Baris muka surat 52. Muka surat 52 baris yang ke-6 daripada bawah. Faqad tadau tadi. Cuba tengok Quran ni, cuba tengok. Jumpa? Kan? Jumpa ke faqad tadau cuba? Faqad tadau wa tu mati, kan? Lepas kalimah faqad tadau tu ada kalimah wa inna, betul kan? Betul kan?
Sini kalau kita sambung faqadih tadawwain, barulah jadi mutamasi silain, sebab wa situ sama makhraj. Dua-duanya keluar di bibir. Sini tak, sini ni al-jawf ni, di rongga mulut wa yang pertama ni. Tak sama makhraj dengan wa yang berbaris. Atas dasar tu maka ditetapkan dua harakah asli sini. Maka wujudlah nama hukum mak tamkin. Boleh faham kan? Oh, penat aja ni. Boleh? Okey. Amanu, huruf waw mak situ tu, huruf mak ni makhrajnya di mana huruf mak? Jauh lah, rongga mulut. Jadi wa yang pertama tu nu tu al-jauf, wa yang keduanya di dua bibirmu mulut. Jadi tak boleh nak idgham lah, memanglah wa belaka, tapi makhrajnya berbeza. Kalau faqadih tadawwain tadi tu memang wa yang pertama tu lin, bukan mat. Lin, bacaan lin. Bacaan lin tu memanglah di bibir wa tu, kan? Kan kita dah belajar tadi wa ni ada dua makhraj, kan? Yang muqaddam, muhaqqaq, muqaddam tu bila jadi mak, yang muhaqqaq tu bila dia berbaris dan bila dia mati jadi lin, kan? Okey, di bibir, dua-dua di bibir. Lin pun di bibir, faqadih tadaw, wa lin tu di bibir, dan wa'i tu wa yang berbaris tu pun juga di bibir. Bila sama makhraj maka idgham lah. Yang ni tak boleh sebab makhrajnya berbeza. Okey. Boleh? Dan last sekali. Ni last sekali, ni kesimpulan lah. Huruf wa ni dari segi maknya dia banyak terlibat. Mak asli terlibat, mak alif lisukun terlibat, mak lin terlibat, mak tamkin pun terlibat belaka. Dalam konteks idgham dia terlibat dengan idgham al-ghunnah dan juga idgham mutamasi lain pada kalimah faqadih tadaw ni lah, faqadih tadawwain tadi, kan? Okey. Mak tamkin amanu wa amilu tadi. Beza tu. Dan wa ni kadang-kadang dia mustadir. Ada kalimah mustadir. Ulu, kan? Ulu. Ada tanda bulat atas. Tanda bulat. Kadang-kadang wa ni ada hamzah atas. Bila ada hamzah dikira hamzah lah, kan? Yang ni tak dibaca, hanya ada pada tulisan sahaja. Jadi wa ni walaupun dia keluar di bibir wa ni, maka dia kategori huruf yang kena hati-hati. Ni yang panggil isma' tadi tu, kan? Yang ni kena hati-hati bila jumpa wa ni. Wa apa sebenarnya? Adakah dia waw lin? Adakah dia waw mat? Adakah dia ni waw yang mustadir, kan? Yang tak dibaca? Adakah dia ni hamzah? Banyak, kan? Jadi kena hati-hati. Jadi itulah saja huruf waw pada hari ini. Boleh faham kan? Hanya waw sahaja yang ada dua makhraj. Waw dan ya. Yang tu kita akan minta minggu depan huruf ya, insyaAllah. Boleh faham kan? Itulah cerita tentang huruf waw pada hari ini, dan kita sambung pada minggu depan dengan huruf seterusnya. Huruf apa? Huruf ha pula, insyaAllah. Okey. Ayat berapa kita baca tadi?